Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semua. Okay, macam biasa hari Minggu so kita turun kejap untuk mencari strike. InsyaAllah mudah rezeki pada pagi ni. Okay guys, so apapun korang layan lah. Apa-apa pun aku akan ambil juga nanti. Okay, aku baru sampai dekat spot macam biasa lah. Paling dekat kan, malas tak tahu lagi nak pergi jauh. So tak ada member. Kita pergi yang dekat-dekat je guys. Okay, jom kita mancing dulu. Okay guys, so hari ni aku turun lagi menggunakan set rod daripada Mojobest 816 set medium, reel daripada Shimano Kaios, tali 8 pound, Seahawk kot, ke casking tak ingat lah. Okay, leader 20 pound, brand apa pun tak ingat kak. So aku nak gunakan ni lah, nak try boleh baling tak Pak Rock punya soft rock 4 gram junior kot, junior. Oh. Air ke situ. Kejut aku. Mana tadi? Kecil je tadi. InsyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Benda kat situ. Fish on guys. Fish on. Apa? Kili apa ni? Alamak ni yang tak match ni. Ada ni. Aduh, kenapa dia suka masuk dalam bawah tu ah? Siap kita. Putus. Ui. Dah tua ni man, besar gila. Nah. Ui. Kilo lebih. Kompom ah. Bahala. Kembung perut dia. Jangan betina ni. Betina. Soft rock dia ambil pun tak ada apa, tak berganjak langsung dia punya hook dia. Sekilo lebih kompom ah, tak pun setengah. Tapi kalau besar-besar dia tak lawan kan? Kurang lawan cuma berat. Berat ah. Kan betul sekilo setengah man. Ai. Nanti jadi macam itu. Mana? Itu pernah sekali. Pucut. Dah grip. Dah masuk itu pun. Dah nak masuk dalam apa? Karung. Ha. Itu dia lupa. Sudah senjat. Kilo 4,5 kan betul? Kau 1535. Ni aruan purba tu. Jarang tu saiz ni. Kalau ada India tu juga. Dia ambil kalau saiz ni. Ya. Mesti lah. Dia kecil ni tak nak. Kau tengok kulit dia pun tak cantik lah. Tua dah ni. 1535. 1,5 setengah. Pasal 2 kilo.
ni. Tadi sekilo. Lepas tu sekilo setengah. Alamak. Fish on guys. Fish on. Oh. Dunia letup. Tam. Oh, ni dah. Uish. Sorry. Oh. Oh. Alhamdulillah. On guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan baru ni rasanya. Lendek juga. Marwan memang saiz idaman lah. Banggarkan dalam 500 ke 600 gram. Dia ambil tadi pun letup guys. Tepom. Alhamdulillah guys. So mencakup kak. Memang dia ambil tadi meletup lah. Saiz anggaran sudah dalam 500 ke 600 gram. Memang besar. Saya dah mana orang panggil kan. Padu. Alhamdulillah. Okay guys, so ni tadi mencangkuk dalam 600 ke 600, 5 ke 600 gram lah. Saiz memang terbaik lah saya idaman. Haruan. Canan serata memang terbaik dia ambil dengan Okay, selepas 2 kali lucut. Yang seekor tu rasa memang keli kot ambil. Okay guys, yang besar yang baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bye bye guys. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So setakat tu je lah aku punya video pada pagi ni. So alhamdulillah ada juga rezeki, iaitu saiz lah. Alhamdulillah memang saiz orang kata saiz idaman lah. 5 ke 600 gram. Dia ambil pun memang terbaik, top water. So 2 kali. Kali pertama tu tak lekat. Dia dah ambil dah sambar. So terlucut juga. Kali kedua tu aku rasa keli lah. Keli ambil, keli memang dia jenis, kalau dia ambil dia akan bawa ke tanah lah bawah. Lepas tu kena ranting macam tu. So aku punya soft rock sangkut kat ranting. So, jadi cukai lah satu. Tu yang kali ketiga tu baru lekat lah. Naik juga saiz idaman kata guys. Okay, so aku ucapkan terima kasih kepada korang yang support channel aku selama ni. Aku doakan korang supaya sihat, diberikan kesihatan oleh Allah SWT. Jangan diberkati oleh Allah SWT. So jangan yang mau datang support guys. Channel aku customer say Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.